Kejap dah nak makan pula ni. Okey. Makan dia. Dia ada lemak-lemak, dia manis. Lepas tu ada rasa kunyit sikit. Jadi dak anyir benda ni. Ikan dia dak anyir. Sebab dia ada kunyit. Dia ada lemak, ada manis sikit. Memang orang kata memang kalau makan tu memang sedap. Memang sedap. Okey, kita try makan dengan ayam asam dulu. Sedap. Tambah pula. Oh. Batang dia bawah. Batang botol. Ayam asam. Ayam asam ni memang ada mengecewa kang. Sih rabok ke set ni. Memang ada kecewa. Mari lah rasa dia. Bukan kata mari rasa. Mari rasa ayam bawang ni. Sedap. Memang sedap. Memang jadi. Memang kena. Dengan ala-ala utara kena, dengan ala-ala timur pun kena. Jadi. Bodoh nak jecah je bodoh. Sebab sedap ni tau. Bodoh tak udah. Mari kita bangkit ni dulu. Budu, kita try budu tak? Ajar sikit dia makan bodoh. Pertama kali ni kita kena kenyek. Lada ni memang kena kenyek. Biasa kita ada lada kampung, lada burung, lada kecil ke. Waktu memang jahat lah. Dia rasa lemak, dia rasa macam ke. Dia ada manis-manis sikit ni. Lada tu memang jahat. Lada benda ni, lada kampung, lada burung orang panggil. Lada pipik, lada pipik orang panggil. Lada kampung, lada kecil tu. Tak tahu dah lama saya panggil benda ni tu. Kata lima. Okay. Kita makan dengan budu pula Lada sikit. Ni. Enggak tau. Makan lima. Ulang aja dia ni. Ada 4-5 jenis ulang. Oh, jahat lah ni. Kalau kata makan-makan gini bukan nak buat tak. Dia bukan tak sihat, dia sihat. Baik tak ada minyak. Dia panggang. Makan pula dengan ulang. Memang dah nak kabar. Sedap dia tu pun. Cecang ni lah. Sekor seorang pun habis lalu kata ni. Jahat bodoh. Masing-masing dia. Sedap lagi. Habis Rafiq. Kat bawah jangan lupa mari. Nak pesan kalau saya nak makan ikan gini, ayam asam gini, ada ulang, budu tak talah, dengan ikan panggang ni, kita ada panggang tawar dia, panggang berepah dia, panggang ala-ala Pasar Timur ada, panggang ala-ala utara dia. 4 kali tadi. Tak mau makan. Mana? Nak naik ke bakor. Ada? Nak naik ke bakor. Ada nak naik ke bakor. Tak ada. Naik. Saya pun nak mari. Mari ke dalam naik bakor.